Selamat malam rakan-rakan sekalian. Jadi, di hadapan kita semua adalah perayaan Tahun Baru yang kita tunggu-tunggu dan sangat kita sukai. Dan untuk meraihkannya dengan baik, kita perlu mempersiapkan perut kita. Untuk makan salad, salad berasaskan mayonis, pelbagai jenis parti juga, kita semua akan melalui banyak pengalaman bersama. Jadi, apa yang perlu kita lakukan supaya menjelang Tahun Baru, kita dapat mengempiskan perut dengan cepat, kurus untuk majlis korporat, kelihatan menarik, menari sedikit dan kemudian kembali menjadi babi, boleh dikatakan. Tapi bukan jadi babi, cuma hilang bentuk badan semula. Dah boleh rileks sampai musim panas. Dan sekarang kita semua ada. Maknanya, 2 minggu lagi sebelum majlis korporat, mungkin ada yang lebih awal. Jadi, ringkasnya, masa tahun baru kena masuk sebagai lelaki kacak. Lepas tu boleh rileks, makan puas-puas, makan salad, 10 hari boleh naik 10 kilo lagi. Lepas tu ada masa sampai musim panas. Tugas kita sekarang adalah untuk kemas diri elok-elok menjelang Tahun Baru. Kempiskan perut dan masuk ke Tahun Baru sebagai lelaki kacak. Tahun apa tu? Harimau ke? Rakun ke? Tahun apa? Kambing. Pendek kata, masuk tahun ni dengan langkah yang betul. Dengan perut yang kempis. Tahun apa? Tulis di ronan komen. Ayam ke atau siapa? Rusa ke kali ni? Arnab air mungkin. Jadi, di sini kita ada perut. Ada yang perut macam ni, ada yang macam tu, ada yang kurang bernasib baik. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ada yang ada six pack di bawah lapisan lemak. Ada yang langsung tak ada six pack. Ada yang tak ada lapisan lemak pun. Pendek kata, perut kita semua berbeza. Jadi, apa yang perlu kita buat untuk mengetatkan perut itu? Lihat, ada satu cara rahsia macam mana nak buat supaya perut anda, walaupun ada lemak, boleh kempis sekejap, tapi tetap akan kempis. Dan ada juga orang yang lebih malang. Badan mereka kurus-kurus, tapi perut tetap terkeluar. Malah ada yang ada six pack. Dan six pack itu ada pada perut yang betul-betul terkeluar macam tu. Mereka inilah orang yang paling malang. Faham? Buat saja. Dan kau tu gemuk, perut kau buncit. Tapi kau dah kurus, dah ada six pack. Tapi perut kau tetap terkeluar macam tu. Adakah kau akan bahagia lepas tu? Tak akan bahagia. Apa yang mereka perlu buat? Kenapa mereka jadi macam tu? Jom kita cari tahu dulu. Dia ni memang tak bahagia. Dan si malang ni fikir, tahun baru, sia-sia je bersenam. Tahun baru, perut tetap buncit, macam mana nak menari? Di sini kita ada otot perut. Otot perut lurus. Dan di belakang sini, kita ada otot pinggang, otot quadratus lumborum, dan otot pelurus belakang. Nah, otot-otot inilah yang jadi pendek pada dia. Dan otot perut lurus, walaupun cukup kuat, walaupun tiada lemak di dalam perut, tiada lemak di luar, tapi ia tidak sekuat otot-otot ini, otot pelurus belakang. Dan pelvis, lihat, telah berubah kedudukan. Dari kedudukan seperti ini secara skematik saja. Tapi hampir dengan realiti, telah berubah menjadi seperti ini. Maksudnya, di sini telah dibuat satu pergerakan seperti ini. Putaran yang dipanggil putaran pelvis mengikut arah jam telah dilakukan. Begitulah. Dan perutnya jadi terkeluar seperti itu. Apa yang perlu dilakukan? Otot-otot ini perlu dilonggarkan dan otot perut perlu dipendekkan sedikit. Maksudnya, walaupun dia melatihnya, otot itu menjadi lebih panjang. Jadi, perlu dipendekkan sedikit dan di bahagian belakang perlu dipanjangkan. Begitu. Dan cara kedua, sebenarnya kedua-duanya sama saja. Cuma di sini sedikit lebih mudah, di sini sedikit lebih sukar. Cara kedua, ini untuk mereka yang ada perut. Begini caranya. Dan bagaimana nak buat supaya perut itu untuk sementara waktu semasa perayaan, contohnya sehari, boleh kempis supaya boleh muat dalam pakaian pengantin, boleh menari dengannya dan kemudian boleh buka balik tanpa butang tercabut. Supaya gaun pun boleh muat dengan baik juga. Supaya bila anda duduk, jahitan di belakang tidak terkoyak. Jadi, pertama sekali, kita ada cara yang pertama. Bagaimana nak membantu? Nah, orang-orang ini lebih layak untuk kelihatan cantik. Orang-orang ini berbanding yang ini. Ini yang gemuk. Mereka makan sampai perut besar. Tapi yang ini berlatih dan menderita.
sebab belakang mereka melengkung. Pelvis masuk ke dalam. Jadi mereka tak faham apa nak buat, jadi murung. Mereka fikir, patutkah berhenti berlatih? Mereka fikir, baiklah, aku akan berlatih sampai tahun baru, lepas tu tengok macam mana. Sekarang kita akan pastikan supaya dia teruskan latihannya. Ambil bola dengan satu tangan di sini di pinggang kamu. Letakkan antara dinding dan belakang kamu. Macam ni letak. Macam ni letak di sini. Letak di sini. Dan mungkin anda akan jumpa titik yang sakit. Betul-betul di sini. Nampak tak? Pada saya, titik itu di sini. Di sebelah tulang belakang ada 2 otot besar. Letakkan terus di atasnya. Dan di situ mungkin ada titik yang sakit. Atau mungkin hanya kawasan yang tegang. Jika jumpa titik yang sakit, tekan dan tahan macam ni selama 1 minit. Kalau cuma kawasan yang tegang, saya akan gerakkan. Buat pergerakan ke kanan, ke kiri, supaya kawasan itu jadi lebih rileks. Kalau buat macam ni untuk kali pertama, mungkin akan rasa agak sakit. Saya dah urut semua otot-otot ni sepanjang tulang belakang. Dan sekarang yang paling penting, di sini ada otot quadratus lumborum yang warna hitam ni. Sebab inilah punca perut anda macam tu. Untuk merehatkan otot ni, apa yang anda buat? Letak bola kat sini, kena tepat antara pelvis dan tulang rusuk. Dan sama juga, prinsip dia sama. Tapi kat sini tak perlu buat pergerakan. Anda cuma letak bola tu sekali macam ni, itu saja. Macam ni je. Tunggu saja sambil berdiri. Tapi ia mungkin ambil masa yang lama, mungkin sampai 2 minit. Macam ni lah. Kena berdiri dulu sebelum rasa otot tu mula rileks. Dah rasa otot tu rileks? Kalau anda tak rasa apa-apa, cuma tahan macam ni selama 2-3 minit. Tengok keluar tingkap atau pandang saja ke satu titik. Pandang macam ni, fikirkan apa-apa saja. Tak kisah apa pun. Tentang perkara baik atau buruk. Ia tak mempengaruhi bagaimana otot akan jadi rileks. Cuma berdiri saja. Dan boleh juga lelap sekejap masa ni. Tak kisah apa yang anda akan buat. Ulang perkara yang sama di sebelah satu lagi. Ke titik yang sama ini, susah untuk anda lihat sebab nampak tak macam mana kepala kena pusing. Cari satu lagi untuk diri anda. Lihat ke arah lain. Contohnya, kalau di sana tengok televisyen, tengok ke sini dan ke sana pula tengok radio. Dan begitulah, hiburkan diri anda dengan cara ini. Macam itu. Ini bahagian pertama. Sekarang bahagian kedua. Bahagian yang paling menarik, lebih rahsia. Saya belum pernah beritahu sesiapa pun kecuali anda. Dan saya takkan beritahu sesiapa lagi. Hanya anda yang akan tahu. Jadi, apa yang perlu kita lakukan sekarang untuk menarik perutnya ke sana? Ini akan membantu dia, si gemuk ini, dan juga dia, si atlet itu. Contohnya, mereka yang masuk bersama-sama pun fikir begitu. Mereka fikir, kamu makan di kantin yang sama, tapi seorang rasa tersinggung sebab dia sedang ikut diet untuk kecergasan. Yang seorang lagi bersarapan dengan lemak babi dan sandwich. Apa? Jadi kamu ambil bantal yang macam ni? Tak semestinya cari yang macam ni sekarang. Nak beli kat mana? Mana-mana pun tak ada beza. Kamu boleh ambil mana-mana bantal saja. Atau gulung saja selimut macam ni. Tak ada apa-apa syarat tertentu untuk ini. Sekarang kena baring atasnya pula. Jadi, beginilah cara anda baring di atasnya. Anda perlu baring dengan cara supaya punggung anda atau lebih kurang di mana anda rasa punggung anda berada, ia perlu diletakkan di atas bantal ini. Tetapi pada masa yang sama, ini penting. Anda perlu bangun sekali lagi. Pada masa yang sama, lihat sini, bahagian ini, di mana ruas tulang belakang anda, ya? Cuba rasa. Cuba rasa di mana ia berada, jika anda boleh merasakannya. Lebih kurang, ikut apa yang anda rasa, di mana ia berada. Ia terletak sedikit di atas punggung, sedikit di bawah tulang rusuk. Begitulah. Supaya punggung anda terletak di atas bantal, dan ruas vertebra lumbar paling bawah, kelima, maksudnya yang paling bawah, dan keempat, nampaknya, supaya ia tidak terletak di atas bantal. Dan sekarang, apa yang anda lakukan? Sekarang ia berada di atas, anda boleh sentuh dengan tangan anda. Dan sekarang cuba,
Turunkan ia. Cuba sentuh lantai dengan bahagian itu. Cuba sentuh. Jika tidak berjaya, gelongsor sedikit turun dari bantal ini, cuba capai lantai. Dan pada saat ini, kaki anda akan mula sedikit terangkat, membengkok. Itu normal, jangan risau. Itu. Keadaan apa yang patah, memang sepatutnya begitu. Begitulah cara kaki itu terangkat. Dan pada saat ini, anda boleh letakkan tangan anda di atas perut anda. Dan anda akan sangat terkejut. Ia akan menjadi sangat tegang, seperti tidak pernah berlaku dalam hidup anda. Terutamanya bahagian bawah ini tidak pernah tegang dalam hidup anda. Mungkin ketika melahirkan, begitulah tegangnya. Saya sendiri tidak tahu. Tidak boleh kata dengan pasti. Tetapi ketegangan yang sangat kuat berlaku pada bahagian bawah perut. Jika saya tidak pernah tunjukkan senaman ini kepada anda sebelum ini dan anda tidak pernah mencubanya, maka ketegangan seperti ini anda tidak pernah rasai sebelum ini dalam hidup anda. Sekarang anda akan rasa. Tulislah terima kasih kepada saya di ruangan komen. Betapa baiknya saya dapat rasakan. Jadi, sekarang ini adalah tugas anda. Sekarang anda telah mengangkat vertebra lumbar keempat dan kelima anda yang kuat. Dan letakkan kembali dengan berani, tanpa terganggu oleh apa-apa. Dan angkat semula dengan yakin. Yang penting lakukan dan turunkan. Sesetengah orang tidak akan dapat melakukannya. Langsung tidak boleh bergerak. Oleh itu, bengkokkan kaki anda. Disebabkan otot lemah, semuanya di situ menjadi pendek. Pada mulanya, lakukan dengan kaki yang dibengkokkan. Dan lakukan perkara yang sama. Turunkan, sentuhkan vertebra lumbar kelima anda ke lantai. Sentuh sedikit lantai dan angkat ke atas. Naikkan sedikit. Sentuh lagi dan kembali semula. Begitulah. Lakukan 10 kali, berehat. Buat 10 kali lagi, berehat lagi. Kemudian buat 10 kali lagi dan akhirnya turunkan pinggang anda. Cari posisi di mana tulang belakang anda ini mencecah lantai atau sekurang-kurangnya hampir mencecahnya. Tetapi anda melakukannya dengan susah payah. Maksudnya, bengkokkan kaki anda sebanyak itu atau luruskan sepenuhnya jika anda sudah cukup yakin dengan diri sendiri. Faham, begitu. Dan di akhir, kekalkan posisi ini. Tahan selama 30 saat. Boleh kira saat, boleh juga agak-agak. Pernah juga dalam hidup kira 30 saat. Tahan lebih kurang masa yang sama. Begitu. Kalau belakang sakit, pinggang, selepas senaman ini, 93% orang akan hilang sakit itu semasa senaman ini juga. Jadi kawan-kawan, sekarang anda sudah bersedia untuk sambutan tahun baru. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada anda semua. Selamat menyambut tahun-tahun baru yang akan datang. Hahaha. Sambutan tahun baru. Jadi, sampai jumpa lagi. Tinggalkan tanda suka, tinggalkan komen, bersukan, bantu ibu bapa anda. Jumpa lagi. Sebelum tahun baru, kita akan berjumpa beberapa kali lagi. Saya akan periksa bagaimana ia dibuat. Baiklah. Lihat,